Buka dekat kancak, lepas tu type situ, insert column, type of constraint. Insert column, type of constraint. Nampak? Ada selain daripada tu tak? Tak ada. Dia pakai sini as soon as possible. Nampak tu. Kecuali progress report dia tulis start no earlier than. Tak apa, yang tu tak ada masalah sebab dia tak ada apa ni precision dengan successor. Dia punya kemudaratan itu dielakkan kan. Dia ada pengecualian kat situ untuk recurring. Cuba tuan baca satu persatu constraint yang dekat ChatGPT tu. Kalau as soon as possible, tugasan dijadual untuk bermula pada tarikh paling awal yang mungkin, secepat mungkin. Kalau as late as possible, tugasan ditolak ke tarikh paling lewat yang mungkin tanpa menjejaskan tarikh tamat kesan projek selewat mungkin. So kalau start no earlier than, tugasan boleh dilewatkan tapi tak boleh di awal sebelum tarikh tersebut. Kalau start no later than, tugasan boleh di awal tapi tak boleh dilewat melebihi tarikh tersebut. Lepas tu finish no earlier than, tugasan boleh siap lewat tapi tak boleh siap lebih awal. Lepas tu ada finish no later than, tugasan boleh siap awal tapi tak boleh siap lewat daripada tarikh. Ya. Lepas tu ada must start on, mesti mula pada tarikh tu. Lepas tu must finish on, tarikh tamat tu mesti habis time tu. Ada lagi teruskan. Okay. Kalau checklist JKR tu pula, logical lead and lag time. Lead and lag time kan. Cuba buka manual. Cari tajuk lead dengan lag time. Kau dah siap Mami. Kita siap kita. Yang kau banyak tak baik. Kita dah sama boleh gini. Smack dah siap lah. Ya. Tak siap dah tak? Okay, kalau untuk lead time ni, time allocate to start successor work earlier than completion of predecessor. Contohnya kalau FS tolak 5 hari. Ya. Sepatutnya kalau dia straight terus kerja tanah tu kerja struktur, tapi kita tolak 5 hari tu, dia boleh start lebih awal, lead time. Kalau lag time pula, time allocate to delay the start of successor work after completion of predecessor. So dia pakai FS tambah 5 hari. Ya. So maksudnya ada gap lah sebelum buat kerja tu ada 5 hari. So dia macam nak bagi masa lebih untuk buat kerja lah. Okay, teruskan lagi. Okay, teruskan. Strain okay, logical lead. Okay, tadi lead lah. Okay, ni lag time pula. Lag time. Oh, okay. Tadi lead time dengan lag time. Okay. So, kalau untuk checklist next pula, ensure there is no link to summary task. Maksudnya no link to summary task. Summary task ni tak boleh tuan. Sebab summary ni dia ada tajuk utama setiap trade tu. Okay. Tajuk utama yang ni lah kan, yang cadangan nama projek tu kan. Tak boleh lah.
summary task setiap tu sub-task tau. Cuba tuan type tengok kat Google, tanya kan, kenapa ChatGPT, kenapa tak boleh ni kan, tak boleh ada predecessor ataupun successor dekat summary task. Ada sebab-sebab dia.